Emas 916 lebih bagus ke sebenarnya? Tak salah pun simpan emas perhiasan macam cincin atau rantai. Tapi kalau fokus untuk simpanan jangka masa panjang, gold bar atau dinar 919 lebih bagus. Kenapa? Sebab emas 99.9 mempunyai keturunan yang lebih tinggi berbanding emas 916 yang hanya 91.6% emas tulen dan selebihnya campuran logam lain. Lagi satu, ramai tak tahu split emas pun sangat penting. Gold bar dan dinar biasanya split sekitar 6 hingga 9% sahaja. Tapi emas perhiasan boleh cecah 15 ke 45%. Jadi kalau tujuan utama nak jaga nilai duit dan mudahkan keuntungan bila nak jual balik emas nanti, emas mana yang lebih sesuai. Sebab tu ramai penyimpan emas fokus kumpul gold bar dan dinar, manakala barang kemas sekadar untuk dipakai sahaja. Nak Syirah bantu untuk mulakan simpanan emas yang pertama dengan public gold, tuan-puan boleh klik link di bawah Syirah atau rujuk video untuk Syirah bantu sebaiknya. Jangan lupa untuk follow untuk lebih lagi ilmu emas dan kewangan.